Salam awak. Saya tengok awak makin gemoy lah. Banyak perkara lagi saya nak jelajah dengan awak. Selesa? Jangan cakaplah bosku, tiada apa boleh pisahkan kita. Hahaha. Aiman gendut, gadis paling cantik. Cara tu siapa? Saya tu. Kau tahu? Tahu gue. Yang selalu panggil saya gendut. Alright, so untuk konten kali ni korang dah tengok kan montaj apa tadi? Yes. Saya memang rasa bukan dia yang bagi surat kat saya. Kalau korang tengok konten Abi yang lepas. Mana surat tadi? Yes, ini Aisyah tak pernah tahu buat macam ni. Takkan disebabkan orang baru dia terus lupakan saya guys. Ni yang panggil saya gendut tu, yang panggil saya gendut ni bukan Aisyah seorang. Mira dia panggil, Rina dia panggil. Saya tak rasa daripada Aisyah. Kalau korang tengok reaction Aisyah dalam konten Abel yang pasal surat tu, memang dia tak bagi saya pun. Maybe lah kan. Saya rasa saya kena ubah saya punya penampilan untuk dia suka. Maybe Aisyah tak suka orang macam saya. Aku terhege-hege dekat engkau Nampak sangat aku terhege-hege kat engkau ni. Tak apa, tak apa. Aku akan ubah diri aku. Kau tunggu. Weh, Mi, anda. Weh, sinilah Mi. Oi, tak nak berkawan. Tak nak berkawan. Mentang-mentang tak nak berkawan. Tak nak berkawan sekarang. Aku sini. Aku sebut tu tak kau dalam konten Abel kata aku kawan dengan kau. Takkan aku beria je. Terpaksa. Sebab benda ni naikkan aku juga. Taklah sekali lah. Masalah naik kau tu kat konten aku. Tapi naik kau berdua kat konten aku, masalahnya macam ni. Saya bagi ya. Aku yang serabut sangat kau ni. Aku kali pertama main surat. Masalahnya tak ni. Aku tahu ni bukan Aisyah lagi. Takkan dia tak nak dah. Takkan disebabkan partner yang lama tak nak aku. Tadi kau sendiri cakap ada 3 orang yang selalu panggil kau gemoy. List kan siapa? Rina, Mira. Lepas tu Una. Aisyah tak? Tak. Kau jangan elak. Kau berkawan kita orang ni dia pakai-pakai. Tahu cara macam mana nak ada, tahu dah macam nak tengok siapa punya tulisan. Aku tunjuk kau. Ini bakat dia, aku tak tunjuk kau orang lain. Ini khas untuk kau. Aku boleh tahu siapa tulis ni. Dia aku bila buat ni dia akan terletak nama terkeluar. Ada yang nampak, you nampak? Tengok elok aku akan scan dulu Tengok elok. Bercantum huruf ni. Ni kena. Kau tengok elok. Aku nak scan ni. Boleh. Macam mana nak tahu dia? Nak scan dia, kau kena dekatkan. Ni owner ketan ni. Dia kena dekatkan hidung dengan mata. Baru dia buat scan dia macam mana. Kau paling rapat ya kan dah? Tak. Ini kau nak tahu jawapan dia ni. Ini tahu siapa dapat kertas? Siapa dapat kertas? Kalau tak lama. Aku dengarkan dia sebagai orang lama. Sebagai orang lama dalam AI ni, kita sebelum ni kita ada cara untuk defend diri kita. Defend diri kita daripada apa-apa berlakunya jadi. So kita orang dah belajar masing-masing. Dia ada ilmu dia, aku ada ilmu aku. Saya bubat dia maybe macam tu. Saya bubat aku nak tahu jawapan antara tiga tu, aku boleh cakap yang jawapan ni memang jawapan tepat. Macam mana? Tunjuk kan. Lagi dah tak tahu. Tapi tak tahu. Lepas tu kau kena tak tahu, kau buka tu, and kau scam dekat hidung dengan mata. Padah ni. Tak apa tangan, tak ada tangan. Okey, tak ada tangan. Okey, buka. Okey, buka. Buka weh. Buka. Dapat jawapan. Kau kuat. Kau kuat. Kau boleh. Kau tahu kau boleh buat. Ni siapa jawapan tu? Jawapan dia. Kau rasa apa? Tak balik. Jangan nangis, ni bukan konten sedih. Okey, scan kat ni, kat hidung. Scan hidung, kita tengok. Aku tak boleh buka mata bodoh. Boleh. Kena hayati. Ni Hayati ni. Tengok daripada bawah macam ni. Tengok daripada bawah macam ni akan dapat nama dia. Suruh Aisyah buat.
Aku nampak. Siapa? Bukan Aisyah. Bukan Aisyah. Siapa Ya, Aisyah tu tahu dah. Mira bodoh. Mira. Betul tak? Tepat. Kita orang. Okey, terima kasih man. Mira. Atas dekat banyak Mira. Mira. Buat je. Buat je. Boleh. Kau boleh lain Mira tu. Ke kau nak aku ubatkan dia? Tak nak. Tapi macam mana aku nak ni? Macam mana aku nak itu? Tu. Aisyah takkan ni. Aisyah takkan dia nak ngau lama je. Aisyah tu aku rasa Kau ni. kalau kau asyik dengan dia je, tak ada best lah. Tak best. One day kau akan kembali kat dengan dia. Okey. Sekarang ni fikir masa depan kau dulu. Ya. Okey, aku pergi masa depan. Ni bau ni aku nak pergi usahakan masa depan. Ubat lagi. Okay, so sekarang ni saya dah sampai dekat Aiden Barber. Saya akan tukar semua penampilan saya biar nampak sebiji macam orang tu. Apa benda lah, kau nak dengan siapa lagi? Takkan kau nak dengan orang baru? Cukup-cukup lah nak dengan orang baru. Tak habis-habis lagi ke? Sekarang ni, bagilah orang baru tu kat orang lain. Kau tak nak dengan aku ke? Aku tahu yang surat tu bukan daripada kau sebenarnya. Dengan reaction kau tu pun aku boleh tahu memang tu bukan surat daripada kau. So sekarang ni kau tunggu. Aku akan cuba untuk tarik perhatian kau sampai kau minat dengan aku. Let's go. Alright guys, so sekarang ni saya nak pergi cari Aisyah. Aisyah tak jumpa-jumpa daripada tadi ni. Aisyah mana Aisyah? Aisyah mana Aisyah? Aisyah mana Aisyah? Aku nak tanya dia ni pasal surat. Apa tadi kau cakap tadi? Aku nak tanya ni. Suka matcha atau suka kopi? Kenapa ni? Kenapa? Suka hidung Ipan. Mana Aisyah? Cepatlah. Mana Aisyah? Tu. Mana Aisyah? Mana Aisyah? Tu, ni. Mana Aisyah? Mana aku tahu? Aduh. Ada ke? Tu kereta dia lah. Tak apa lah. Terima kasih. Aku rasa dia nak balik lah tu. Dia nak balik lah. Aish. Lah. Buka lah. Aku nak tanya kau something ni. Wih, buka separuh je. Kerek je. Lepas dapat. Wih, kerek kau sekarang Wih, kereknya kau ni. Lepas tu, aku nak tanya kau ni. Kau tak bagi surat kat aku kan? Kau nak dengan siapa lagi? Tak ada lah. Tak ada pun man pun tak ada kat sini lah. Kau nak man, kau nak dia je Ada Aina lagi senang. kau nak dia je Apa masalah ni, hon ni? Buka lah. Kau ni main-main dah dia ni. Jadi kau jealous. Bukan masalah jealous. Mana muka aku? Sekarang ni dah tak ada dah. Mana Ni. bunga ni? Sekarang tak payah tunjuk muka tu. Sekarang ni tak ada dah talent ni. Kau nak siapa lagi? Selain aku, siapa lagi? Kenapa kau tak bagi surat kat aku? Mana kau tahu muka aku yang bagi? Memang ayat tu bukan kau. Ya, sebab aku tak ingin lah nak bagi ayat kat kau. Kau ni, apa orang kata, rumah singgah je, tahu tak? Rumah Orang-orang yang singgah. rindu kita tu, biarkan dia orang terus rindu. Kau tak suka lagi macam aku ni kau tak suka dah lelaki macam aku kau suka yang lelaki yang kurus-kurus, yang petak-petak, yang bawa motor, yang lonjong-lonjong kau suka. Aku tak suka lelaki yang selalu datang kerja lambat, bawa Myvi, tak suka. Aku suka yang naik RZ, yang rajin keluar bangun pagi, datang awal. Kau ingat aku datang lewat Ya. Berapa ratus kau kena bayar? Aku bayar sikit je Kau bayar sikit. Aku sebab duduk jauh je, tahu tak? Tak senonohnya kau ni. Lepas tu, kau nak pergi mana ni? Kenapa sanggup kerja aku? Aiman. Aku nak tanya kau. So cute. Kau tak bagi surat pun kat aku. So cute. Sekarang ni kau nak, aku tak suka betul lah. Kau tak ada siapa dah. Tak ada siapa dah nak dengan kau selain aku. Kenapa kau tak bagi surat kat aku? Kau pilih siapa sebenarnya ni? Tak boleh bagi tahu pula. Macam mana dia ni? Gabut lah. Tengah tidur. Dah habis dah. Faham? Macam ni lepas kau dah dapat yang sesuai dengan kau,
Oh, macam ni Aiman pun rupanya. sesuai juga, tapi Aiman sesuai lain. Oh. Aiman tolong teman makan je. Betul lah rumah singgah. Ya, memang betul aku rumah singgah. Kau tunggu nanti aku boleh jadi orang rumah kau. Kau tunggu je. Tapi Aiman lama-lama Aiman boleh jadi bukan rumah lah. Aiman lama-lama boleh jadi hotel. Lagilah persinggahan sementara. Jadi memang sebenarnya Dah tu Aslah. tak boleh ke? Mana ada comeback? Wow. Dia tak bagi surat kat aku. Apa yang kau comeback ke? Min. Dia tak ada comeback ke? Tak ada comeback ke? Kau naik mana? Kau ni tak hormat Nak ikut langsung cakap. aku sekarang Kalau nak ikut cakap. Tak nak, aku tak nak ikut kau. Pergi makan okey? Tak nak. Tak nak. Ha? Tak nak. Benar lagi orang tahu lah pelawak aku makan tau. Lama pula aku kat sini. Kau. Kau naik mana ni? Kau nak ajak shoot sekejap tak boleh? Aku tak dapat. Serabut aku dengan dia ni. Oh, aku tahu perangai kau sekarang. Ha? Perangai kau sekarang, kau dah tak suka dah lelaki yang bagi effort rupanya Oh, aku dah tahu dah perangai kau dah memang tak suka lelaki yang ada effort. Rupa-rupanya faham. Faham. Kau tak payah buat SMR. Tak payah buat SMR. Tak ada siapa nak dengar kau. Dah, kau pergi balik lah. Kau tunggu kau. Aku ubah penampilan aku. Aku ubah apa yang kau nak. Baru kau pilih aku Aku tak nak. Biar Kau tak ubah ada lah gitu apa pun. Aku menerima kau seadanya. Menipu. Dah lah surat pun tak bagi. Kau tunggu kau. Oh. Kau tunggu. Ya masa lalu. Apa? Baliklah kau. Tak suka kau macam ni. Hujan ni. Kau sanggup buat aku hujan-hujan macam ni. Kau tak bagi aku masuk pun. Dah lah. Malas aku.